Edu, tapi sekarang ini fokusnya ialah rakyat. Apapun yang kita jana dari segi negeri, fokus dari penjanaan itu adalah untuk rakyat. Ini bezanya dengan pentadbiran yang lalu. Yang kedua saya nak sebutkan untuk tahun 2010 ni, 2010. Maknanya you katakan tadi dalam 2010, kita patutnya sekarang 2010 ni gearnya ialah overdrive. Overdrive maksudnya kita tidak memikirkan lagi soal-soal conceptualization, tak memikirkan lagi soal-soal titik bengek begitu, tetapi semuanya sistemnya go system. Maksudnya saya dan teman-teman dan seluruhnya dipandu oleh menteri besarnya akan menentukan apa juga yang dijalankan. Mestilah bentuk pembangunan yang bercuruk operasi. Operasi artinya kalau dulu tak dapat dijalankan 2008, 2009, 2010 ini adalah tempoh yang terbaik untuk kita merealisasikan apa yang sepatutnya direalisasikan untuk kepentingan rakyat itu. Datuk, bagaimana peranan rakyat boleh bersama-sama dengan kerajaan negeri misalnya, kerana rakyat hari ini begitu peka dengan hak-hak mereka dan mereka mahukan suara mereka didengar dalam setiap keputusan kerajaan dalam tak kiralah apa jua projek kemudahan awam, infrastruktur untuk kemudahan anak-anak mereka dan sebagainya. Bagaimana kerajaan negeri dan Datuk sendiri sebagai Exco kerajaan negeri yang kanan untuk mendekati golongan rakyat dan mendapatkan feedback ataupun respon dan juga luahan hati mereka, pandangan mereka, supaya akhirnya apa jua tindakan, apa jua perancangan yang bakal dilakukan pada 2010 sebenarnya adalah untuk rakyat. Okey Nazri, yang pertama sekali kalau kita baca buku-buku di development, books on development tentang pembangunan ini, paling tidaknya secara puratanya ada dua pendekatan untuk rakyat bersama-sama dengan kerajaan dalam membangun ini. Apa pendekatannya, Datuk? Satu namanya top down daripada atas ke bawah. Ini biasanya bukan sistem demokrasi macam itu kan Yang kita pun di Selangor ni tidak banyak mempraktikan top down, tapi elemennya ada, tetapi it is not solely top down approach itu. Satu lagi yang more participative in nature, yang lebih pada berpartisipasi rakyat, ialah bottom up. Bottom up artinya daripada bawah sampai ke atas. Dan itulah yang sedang dipraktikkan di Selangor ini. Bahkan kita ada satu jawatankuasa namanya MTES. MTES ini Majlis Tindakan Ekonomi Negeri Selangor. Majlis Tindakan Ekonomi Selangor ini menyaring beberapa program-program dan projek-projek sebelum dibawa kepada Exco untuk menentukan bahawa di peringkat MTES rakyat diberikan ruang dan peluang seluas-luasnya untuk mereka kemukakan pendapat-pendapat mereka. Jadi dalam MTES ni tetap satu program, orang yang mengusulkan program itu akan hadir, orang yang menerima benefit daripada program itu akan hadir, orang yang merancang program itu akan hadir. Maknanya kita hendak apa juga program dan projek yang kita jalankan memuaskan hati perancang, memuaskan hati policy makers kita ni sebagai pentadbir pengurus negeri ni, tetapi yang pentingnya mesti memuaskan hati rakyat yang akan menjadi beneficiary kepada program dan projek itu. Inilah namanya participative kind of development. Datuk, soalan terakhir saya pada Datuk sebelum kita tanyakan rakan di studio ini. Datuk sebagai Exco kerajaan negeri, Datuk mempunyai kuasa untuk mentadbir untuk dalam kepada rakyat dan semua bidang lapisan ekonomi dan sebagainya, dan juga di luar sana bukan setakat ahli PAS, bukan setakat penyokong Pakatan Rakyat, tetapi di luar sana mereka yang tidak berkepentingan dalam politik mana-mana, mereka inilah stakeholders dalam menentukan bagaimana kerajaan negeri Selangor terbentuk. Jadi bagaimana kepentingan-kepentingan ini dapat didengar, dapat diberikan perhatian supaya kerajaan tidak hanya menumpukan kepada ahli parti mereka dan juga penyokong-penyokong mereka sahaja. Okey, terima kasih Nazri. Bagi saya. Ya, 1 minit Datuk. Saya Exco bukan Exco hanya untuk PAS. Saya Exco untuk PKR, saya Exco untuk UMNO, saya Exco untuk DAP, saya Exco untuk orang Cina, saya Exco untuk orang India, saya Exco untuk orang Punjabi, dan saya Exco untuk orang Melayu. Maka sebab itu kita nak semua lapisan masyarakat. Saya memandang sebagai pengurus pentadbirnya sampai peringkat negeri ini, saya memandang rakyat ini sama. Mereka diberikan ruang sama. Mereka diberikan treatment sama. Akhirnya program dan projek pembangunan itu dari segi apa yang tidak dihajatkan kepada mereka sampai kepada semua golongan. Yang miskin dapat, yang kaya dapat, yang di atas dapat, yang di bawah dapat, yang rural dapat, yang urban dapat. Ini satu benda yang ideal yang kita jalankan, dan insya-Allah dengan berkat kerjasama komponen-komponen parti kita di AP, PKR dan PAS, kita akan dapat jalankan program ini, dan kita harap
kita akan dapat partisipasi yang paling luas tahun 2010 ini bersama dengan rakyat. Okey, terima kasih Datuk atas pandangan tersebut bersama kita pada malam ini. Terima kasih Datuk ya. Sama-sama. Lepas ini saya akan minta pandangan Cik Lat, dah tak sabar nak bersama kami dalam perbincangan ini tentang bagaimana konsep pembangkang mungkin pada 2010 kita lihat di Selangor misalnya. Cik Lat seorang ahli politik dalam UMNO, dan bagaimana peranan UMNO dalam Kerajaan Negeri Selangor, dan juga Cik Lim mungkin ada pandangan tersendiri bagaimana partisipasi rakyat dalam demokrasi hari ini. Kita jumpa lagi selepas ini.